Untuk orang Ipoh yang mencari perabot dengan kualiti yang mantap, harga pula murah, kau boleh datang dekat sini, New House Furniture. Ada dua cawangan, satu dekat Pekan Ipoh, satu dekat Station 18. Pushback L-shape sofa macam ni, easy clean, lepas tu pet friendly. Harga dia 1990 je koma. Color pun siap boleh custom lagi. Yang ni pun murah koma, 3-seater fabric sofa 999 je harga dia. Yang ni 1+2+3 sofa siap boleh recline lagi, harga dia 2390. Color pun kau boleh pilih mana yang berkenan. Macam ni 2+3 sofa, harga dia 1990. Kebanyakan perabot dekat sini pet friendly dengan easy clean. Sofa L-shape yang ni pun murah, 1690. Settle dekat bahagian sofa, kita pergi dekat bahagian dining table lah. Macam ni 4 kaki punya marble table, harga dia 1390. Yang paling best kursi meja ni kau boleh pilih. Ceramic table macam ni pun murah, harga dia 899. Sekali dengan 6 biji kursi siap boleh pilih lagi. Seterusnya kita pergi ke bahagian bilik tidur. Katil queen macam ni 699. Kalau nak king pula 799 je harga dia koma. Tilam queen ni buy one free one, harga dia 1490. Yang ni beli tilam king free tilam queen, harga dia 2990. Yang bestnya pakai cool silk fabric. Yang mencari set bilik tidur, awak recommend yang ni. Dapat 8x8 punya almari, siap dapat meja solid dengan side table, dan yang bestnya dapat katil sekali dengan laci dekat bawah tu. Harga 3990. Yang ni pun best juga, kamu akan dapat sliding punya almari, dapat katil, dapat side table, siap dapat meja solid lagi. Ni pun kamu boleh custom color dia. Dan offer ni sampai 26 Oktober je kamu. Jadi mau ke New House Furniture.